Assalamualaikum dan salam maulid Rasul. Di pagi yang penuh barakah ini, saya Aira Nurliana binti Muhammad Asri dari S3 Channel. Dari sekolah untuk dunia. Program Semarak Cinta Rasulullah pada tahun ini menyajikan kelainan daripada tahun-tahun sebelumnya. Apakah kelainannya? Di manakah keistimewaannya? Mari kita bersama wartawan lokasi Arifah Dennis binti Muhammad Syajairi. Hari ini kita akan bersama-sama menyemarakkan rasa cinta dan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW melalui pelbagai pengisian bermanfaat seperti ceramah, kuis spontan, berselawat, penarakan dan pameran replika. Jom kita saksikan bersama-sama. Alhamdulillahilladzi akramana bi'inani khairan. Sebabnya isai terhebat Nabi Muhammad SAW tidak contoh teladan yang baik. Sebelum daripada kelahiran, sempat daripada kelahiran, Rasul tersebut dalam proses kelahiran. Saya kini bersama Guru Besar SK Sirus Surah 3, Tuan Haji Faradiza bin Muhammad Farid. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Apakah kelainan program Maulidur Rasul pada tahun ini berbanding tahun-tahun yang sebelumnya? Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara kita kata kelainan yang telah kita laksanakan untuk sambutan Maulidur Rasul dekat SK Surah 3 pada tahun ini, kami laksanakan secara besar-besaran di mana alhamdulillah kita dapat penyumbang-penyumbang yang kita dapat tumbangkan seekor lembu dan untuk kita adakan jamuan sempena Maulidur Rasul ini untuk diagihkan kepada semua pelajar dan juga kita jemput semua mantan-mantan guru besar, bekas-bekas guru daripada SK Seri Surah 3. Apa pendapat Ustazah tentang kelainan program pada tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Ustazah tentang kelainan pada tahun ini, tahun ini kita buat teramat-amat meriah kerana kali pertama sambutan Maulidur Rasul untuk memuji atau mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kita buat dengan menyembelih seekor lembu. Alhamdulillah. Dan memang berlainan pada tahun-tahun lain, skala tahun lain kita beli daging makannya, tapi tahun ini kita sembelih lembu, menunjukkan betapa meriahnya program Maulidur Rasul pada tahun ini. Apakah pengajaran yang saudara dapat daripada program Maulidur Rasul tahun ini? Saya dapat tahu kisah keluarga Nabi dan kisah Nabi dan lain-lain lagi. Apakah pengajaran yang saudari dapat daripada program Maulidur Rasul pada tahun ini? Saya dapat banyak pengajaran tentang kehidupan Nabi dari Nabi Muhammad lahir sehingga Nabi Muhammad wafat. Bersama saya yang dipertua PIBG SK Sirus Surah 3, Ustaz Lofi bin Ibrahim. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Adakah PIBG sentiasa bersedia menyokong program keagamaan dan kerohanian sebegini pada masa depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya tahniah kepada guru besar, pentadbir dan semua warga SS Siswa 3 kerana dapat menjayakan program sambutan tahunan pada kali ini. Dan sebenarnya program Hari Kebesaran Islam ini sepatutnya menjadi agenda tahunan bagi kita di semua umat Islam, dan khususnya pihak warga Siswa 3 juga perlu mendedahkan kepada pelajar tentang hari-hari kebesaran Islam. Semoga program Semarak Cinta Rasulullah pada hari ini memberi keberkatan kepada kita semua. Harapan kami di S3 Channel agar semangat mencintai Rasulullah terus subur dalam jiwa warga sekolah. Sehingga di lain siaran. Bye!